Hai, have a nice day. Siap pemasangan kabinet aluminium di dengkil. Jadi untuk projek kitchen kali ni, customer kita buat untuk dia punya wet kitchen dan dia buat sekali dengan counter bar area. Untuk bahagian tabletop, customer kita gunakan concrete tabletop, di mana customer kita sendiri yang hire contractor dia untuk buat concrete tabletop. Dan seperti biasa, Blender Kitchen kita tak buat concrete tabletop. Jadi anda perlu hire anda punya contractor sendiri. Jadi untuk kabinet kali ini menggunakan European wood design warna dark green untuk bahagian kitchen dan juga bahagian counter bar. Jadi dekat tengah ni adalah bahagian untuk letak fridge kabinet fridge dia lah. So fridge belum lagi ada. So nanti bila dah beli baru owner akan letak lah. Jadi saya akan go through dulu design ataupun layout ataupun susun atau dekat dalam kabinet aluminium kali ni. Hopefully anda boleh tengok sampai habis sebab anda mungkin boleh ambil inspirasi untuk susun atur pada kitchen kabinet anda pula. Jadi untuk bahagian kitchen bahagian tingkap ni adanya sinki, di mana dekat bawah ni ada dua pintu dan handle gunakan built-in handle yang senang untuk anda tarik macam ni. Dan dekat bahagian bawah dia adanya ruang sinki lah. Okey, so sangat luas untuk anda letak sabun ataupun ini bahan pencuci dah. So frame menggunakan daripada aluminium dan juga kalau ada leaking ataupun tumpahan air anda tak perlu risau sebab air tak akan menyebabkan aluminium ni karat lah. So untuk pintu menggunakan fungsi soft closing dan untuk bahagian sebelah sini pula adanya satu shaft aluminium sampai ke hujung sana dan dekat sebelah kanan dia ada satu gas tray lah. So gas tray ni dia boleh support berat 16.8 kg, kemudian frame aluminium untuk bahagian bawah concrete tabletop dan ada partition dekat sebelah sini dan pintu dengan fungsi soft closing. Manakala untuk bahagian bawah dapur masak pula kita buat 2-in-1 layer drawer, di mana drawer yang bawah sekali ni menggunakan aluminium, drawer yang kedua pun menggunakan aluminium dan hidden drawer pun menggunakan aluminium. Satu tier drawer boleh support 40 kg, okay? Dan ada fungsi soft closing. Tengok. Kemudian untuk bahagian sebelah kanan ni adanya satu drawer untuk sos lah. So kalau saya buka anda akan nampak satu sos drawer yang sangat luas untuk anda letak sos. Dan penggunaan ataupun susun auto dia sangat praktikal. Anda boleh ambil sos dekat sini dan terus letak dalam kuali bila anda nak masak. Dan boleh terus tutup seperti biasa. Dan dekat bahagian bawah ni anda boleh buka untuk ambil anda punya senduk ataupun sudu untuk gaul lauk lah. Okay, sangat praktikal dan semua pintu ada fungsi soft closing. Manakala dekat bahagian sebelah hujung sana kita buat satu dish rack. So kalau anda basuh pinggan, anda boleh terus buka pintu dish rack setinggi ni dan anda boleh terus letak ni anda punya pinggan dekat sini, anda punya cawan dekat sini dan tray air dekat bawah ni. So kalau air menitik dia tidak akan kena